Kan kita selalu cakap pasal plan medical card, tapi pernah tak kita semak polisi medical card kita ada tak pampasan sakit kritikal? Okey, kenapa pampasan sakit kritikal ni sangat penting? Sebab kita punya polisi medical card hanya akan cover kita ataupun bayar bil rawatan kita semasa kita di dalam hospital sahaja. Maknanya kita punya operation, ubat-ubat, fisio semasa kita di hospital memang semuanya cover. Tapi setelah kita keluar daripada hospital, tahukah anda bahawa kita punya kos medical card tersebut dah habis lah. Jadi kita terpaksalah tanggung kita punya perbelanjaan sendiri. Contoh macam kalau kita berlaku lumpuh ke apa, kita memerlukan katil khas. Kadang-kadang kalau kita dah tak boleh nak membuang air, so kita perlu pakai pampers, susu. Jadi kos-kos tersebut kita perlu tanggung sendiri. Inilah pentingnya ada pampasan sakit kritikal tersebut. Kalau ada pampasan sakit kritikal, kita akan diberi tunai. So tunai contohnya RM50,000 ke RM100,000. So dengan duit tunai tersebut bolehlah kita gunakan untuk perbelanjaan yang lain, seperti yang saya cakap tadi lah, macam beli pampers, katil khas. Lepas tu kita mungkin boleh panggil nurse. So check your punya polisi ada tak pampasan sakit kritikal.